Traction control. Standard ke apa nak performance? Standard lah. Takut. Ui, power dia. Dia punya power dia. Ui. Selesa teruk. Benaring dia patut, guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay, so kita akan test 800 pula. Yang ni X GT. Wan akan try 800X GT. Aku try 800X. Aku tak tahu apa beza dia, tapi katanya itu untuk touring, yang ni untuk adventure. So jom kita tengok dia punya kemampuan. Pasang dulu 360 punya ni. Tadi footage tak ada So jom. Tak ada. Okay, so ini dia. Jadi kita nak santai-santai tengah 800X. Bismillah. Minta dia cantik, guys. Ush, clutch patah. Dia punya bunyi menarik, guys. Ui, mantap cu. Mantap. So kita setting rear off. Drive mode. Drive mode, sport, dah sport lah. Dah sport dah. Oh, mantap. Traction control. Standard ke apa nak performance? Standard lah. Takut. Aduh. So dia punya setting dekat sini macam aku cakap video sebelum ni. Dia punya setting untuk mode apa semua tu dekat bahagian sini. So kalau dia tekan enter je, dia ada headlight boleh on off. Kalau dia off, nanti auto standard balik. Faham. Okay. Alright. Okay, so jom. Bismillahirrahmanirrahim. Melompat-lompat. So Syazwan ni bawa Okay, so tadi kita datang dari sana masuk sini. Ni kita patah balik ke sana. Ui, power dia. Nice. Okey, bismillah. Yeah. Dia punya power dia. Oi. Selesa teruk. Yeah.
power. Orang gila tu. Gila je. Baru main G2 tadi. No. Benaring dia padu kan. Off-road lagi. Oh tak, ini tempat masuk tadi. Mantap lah. Power. Memang power, dia punya power dia. Dia suruh aku pacak, mana boleh. Tak pandai dia shoot. Terangkat sikit. Panas guys. Baik. One. Yeah. Aduh, so inilah dia. Ringan kan power dia. Power macam GTM kan. Enjin macam GTM. Dia punya power deliver dia memang yang menarik lah. Betul. Lawa sah. Yang mantap lah. So, itu saja untuk video kali ni. Kita dah test 800X. One punya dia ada box touring. Itu kot beza dia. Lepas tu dia ada handguard. Yang ni dia kosong lah. Dia memang untuk off-road. Dia punya profile tayar ada lain sikit. Yang ni dia macam tayar KTM Adventure 790. Yang ni dia punya tayar mau kepada touring. Dia punya tayar beza tu. Dia punya tayar beza. Ni macam 790 Adventure tadi. Dia punya tayar. Yang jual yang ni saja. Yang baru launch hari ni, yang ni saja yang dijual. Yang ni different. Okay. Tapi engine profile sama, lebih kurang dua-dua ni. So far aku enjoy bawa. Walaupun sekejap je dapat layan off-road. Tapi okay lah, not very nice bike.
Kita jumpa lagi di next video. Kita nak test tu pula 450R. Mari. Yeah.